Yudi, asal aku rasa macam buku Tuhan tak pernah bagi ni sama dengan kertas ni? Aku jadikan benda ni inspirasi sebenarnya. Aku beli RM120 kot, mahal gila. Ni? Ya, RM120. Kau dapat inspirasi daripada ni untuk buat buku? Yes. Tapi buku ni asal kau jual murah? Sebab aku nak bagi inspirasi dan aku nak semua orang mampu memiliki. Sebab yelah buku ni dia based on Quran. Sama kat Quran je, cuba kau buka. Kau baca dulu tengok tu. Yang ni? Nampak tu, read me when sad. Kalau happy kuning, thankful orange, angry merah, sad. Cuba kau buka. Aku rasa macam anxious lah. Anxious warna hijau kan? Anxious warna hijau. Okay. Kreatif kan benda ni kan? Ya, aku pernah nampak tapi masalah jual lah. Cuba buka. Quran lah. Ya. Despair not over what has eluded you. Maksudnya Patutlah aku perlukan buku ni dah. Aku tak faham dah ni. Ya. Yo. So ada sekadar terjemahan Quran. Okay. Tapi tak adalah aku nak downgrade produk ni. Like sekadar dia ayat Quran juga, tapi terjemahan Quran. So bila aku baca, aku tengok produk ni kan, aku rasa macam aku kena do something dengan produk ni. Sebab ada kekurangan dia. Aku rasa macam ramai orang baca akan tak faham dan tak boleh dapat terus kepada hati dia. Jadi sebab tu buku ni aku buat ni, Tuhan tak nak bagi ni. Ada tagging sama lebih kurang je. Ada tagging, ada warna-warna label ni semua, dan setiap label tu ada mewakili emosi kita. Contoh warna biru tu baca waktu sedih. Cuba buka warna biru. Okay. Ada ayat waktu kita tengah sedih. Lepas tu ada pengajaran, refleksi, tadabbur, ada pesan-pesan dewasa. Jadi kita akan sedar Quran dah lama sembuhkan kita. Quran dah lama nak kita bahagia. Itu ramai yang tak perasan benda tu. Sebab itulah ni inspirasi lah sebenarnya Quran Jar ni. Dia memang inspirasi yang besar untuk aku hasilkan buku tu. Kira masa kau beli buku beli Quran Jar ni, aku tak terfikir pun kau kena buku. Tak. Aku beli, aku tak terfikir pun. Aku beli sebab menarik. Aku rasa bapak cantik gila kan. Menariknya. So aku tengok read me when happy, thankful, angry, anxious, lonely, ada warna-warna. Bila aku buka lah, dia tak faham terjemahan Quran je. Macam tu. So ni kalau buat buku ni, InsyaAllah dapat bantu ramai orang ni. Tu cuba je buat 60,000 naskah dalam masa 2 bulan. Din, antara benda aku tak expect bila aku baca buku Tuhan tak pernah pergi ni adalah kadang-kadang kita baca buku terjemahan Quran, sambil kita baca Quran, kadang-kadang bahasa dia terlalu tinggi yang aku tak faham. Tapi aku rasa macam setiap orang perlukan buku ni kat rumah dia. Sebab at least kau tengah cakap pasal perasaan sedih dan apa semua, tapi satu yang aku rasa berharga adalah bila kau baca, kau tak faham, at least ada reflection dan penerangan sebenarnya apa yang kau cuba sampaikan. Apa